4 adab mencari rezeki yang mungkin ramai lupa. Ramai orang yang sedang mencari rezeki, tapi terlupa adab ketika mencari rezeki. Sebab itulah rezeki terasa sempit. Pertama, betulkan niat. Bekerjalah semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata nak mencari duit. Kedua, jujur dalam setiap urusan. Jangan menipu pelanggan, jangan kurangkan timbangan, dan jangan mungkiri janji. Ketiga, jangan tinggalkan solat kerana sibuk bekerja. Rezeki datang daripada Allah, bukan semata-mata kerana usaha kita. Dan yang terakhir, sentiasa bersyukur. Rezeki yang sedikit tetapi berkat lebih bernilai daripada rezeki yang banyak tetapi tiada keberkatan. Ingat, rezeki halal bukan sekadar banyak tapi berkat. Semoga Allah SWT meluaskan rezeki kita semua. Follow Ustaz Telco untuk lebih banyak perkongsian dakwah, motivasi dan rezeki yang bermanfaat.